بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Sambung pembincangan Syarah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bandingan dan tandingan. Yang ke-15 Al-Ghaffar, maknanya dalam bahasa kita yang Maha Pengampun. Firman Allah Ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Surah Taha ayat 82. Artinya, dan sesungguhnya aku ini Allah Maha Pengampun Al-Ghaffar kepada sesiapa yang bertaubat dan ia beriman dan beramal saleh, kemudian ia mendapat petunjuk. Maknanya Al-Ghaffar disebut dalam Quran, innahu laghaffarun, dalam ayat daripada tadi. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh ayat 10. Artinya, mintalah ampun dari Tuhan kamu, sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun, sangat mengampun. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Asma'ul Husna, dialah yang sangat menutup orang yang berdosa, maka ia tidak memesahurkan dosanya sama ada di dunia atau di akhirat. Al-Ghafur lebih tegas maknanya daripada Al-Ghafir, dan Al-Ghaffar pula lebih tegas maknanya daripada Al-Ghafur. Ghafir dengan makna mengampun, Al-Ghaffar dengan makna, Al-Ghafur dengan makna Maha Pengampun. Ghaffar ni dengan makna bukan sahaja dia mengampun dosa, di antaranya ialah dia tidak memalukan hambanya yang berdosa. Disebut dalam hadis di mana Allah Ta'ala membisik kepada orang yang beriman pada masa hisab pada hari kiamat. Allah Ta'ala tanya, betulkah wahai hamba-Ku membuat dosa ni? Betulkah? Dibisikkan kepadanya. Hamba tu mengaku ya. Ini orang yang beriman, yang percaya pada Allah, yang sedar dirinya berdosa. Ada pun yang kafir, bukan saja tak mengaku berdosa di dunia, akhirat tak mengaku dosa. Hak macam ni dia dedahkan pada orang ramai. Dia dedahkan. Di sana ada orang yang berdosa Tuhan ampunkan dengan tidak meledahkan dosanya pada orang ramai. Itu maksud daripada Al-Ghaffar. Yang ke-16 daripada Asma'ul Husna, nama Allah
Al-Qahhar. Al-Qahhar maknanya yang maha perkasa. Yang maha perkasa, gagah lagi perkasa. Firman Allah Ta'ala, wa huwal wahidul qahhar. Surah Ar-Ra'd ayat 16. Artinya dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah dalam syarah nama-nama Tuhan ini, yakni dialah yang menewaskan lagi tiada ditewaskan sekali-kali. Tuhan mengalahkan siapa yang lawan dia, dan tak ada siapa yang dapat mengalahkan Tuhan. Di mana Al-Qahhar. Bukan sahaja dia mengalahkan, orang tak boleh nak kalahkan dia. Perkasa, tak boleh lawan Tuhan, tak boleh kalahkan. Tuhan tak kalah secara bila-bila. Adapun manusia yang perkasa ni, siapa-siapa masa kalah juga. Tuhan ni perkasa selama-lamanya, tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Dan berkata Al-Khattabi rahimahullah, seorang alim yang lain, dialah yang menewaskan pembesar-pembesar dan pemerintah-pemerintah angkus yang derhaka di kalangan makhluknya dengan balasan, dan menewaskan makhluk semuanya dengan mati. Allah Ta'ala mengalahkan pembesar-pembesar, kuasa-kuasa, pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan, kuasa-kuasa besar dunia yang angkuh, yang lawan Allah Ta'ala, seperti Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lain dalam sejarah manusia zaman dulu, termasuklah zaman sekarang ni. Kuasa-kuasa besar yang angkuh, yang berlagak berkuasa macam Tuhan, hari ni pun ada. Hari ni pun ada perasaan mereka ada hari ni. Berlagak, tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Nak ambil negeri tu, nak ambil negeri, nak kuasa negeri tu. Sokong Yahudi. Walaupun orang Yahudi itu salah, bunuh perempuan, bunuh kanak-kanak, bunuh orang tua, tak ikut undang-undang antarabangsa, dia sokong semacam ni, sangat zalim. Jadi kerajaan yang macam ni akan tiba masanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Macam zaman dulu lah juga, kuasa-kuasa besar dunia dihapuskan. Alam tara kaifa fa'ala rabbika 'ad iram dhatil iman allati lam yukhlaq mithluha wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Adakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kaum Ad? Kaum Ad, kaum yang dapat mendirikan bangunan-bangunan, dipacok batu-batu yang besar, bangunan yang tinggi, siang-siang yang besar, batu-batu yang pejar. Kaum Iran, Samud yang membawa, yang memahak bukit-bukit, batu-batu yang besar dipahat jadi bilik, jadi rumah. Ni kaum Samud. Fir'aun yang melampau, yang mempunyai pasak-pasak bumi, piramid. Piramid ni ialah bangunan yang dibuat macam bukit untuk seorang mayat Fir'aun. Satu bangkai Fir'aun, satu piramid. Dibuat daripada batu yang besar, batu besar-besar lagi itu disusun. Nak akak macam mana? Ini hebatnya tamadun Fir'aun tu. Batu yang banyak lagi menunjukkan bahawa alat-alat dah ada zaman dulu dah, tamadun ni. Bukan zaman learning je. Bangunan yang begitu kukuh kuat, semua dibinasakan oleh Allah Ta'ala bila mereka itu melampau di atas muka bumi, melakukan kejahatan, dan Tuhan sentiasa mengintai, menilik mereka apa yang mereka buat. Bila bagi masa untuk berpeluang, tak bertaubat lagi, beri tempoh bertuang, panjang umur tu setengah tu, lama, tak sedar, tak insaf, tiba masanya Tuhan musnahkan mereka. Namrud, Tuhan musnahkan dengan nyamuk je. Kaum Ad dengan angin yang kuat, kaum Samud dengan tempik yang kuat. Kemudian Fir'aun
dia tenggelamkan dalam laut dengan air je, dibinasakan. Ini kuasa Allah Ta'ala. Tentera Allah Ta'ala tu banyak, semua makhluk tu tentera dia. Ada yang nampak, yang tak nampak, Tuhan binasakan. Jadi menewaskan pembesar-pembesar dan pemerintah yang angkuh, yang derhaka, yang lawan Nabi-Nabi, lawan Allah Ta'ala, dan menewaskan makhluk semuanya dengan mati. Tiap-tiap makhluk mesti mati. Nabi-Nabi pun mati. Orang pada Tuhan sayang, Tuhan kasih pun ada ajar dia. Kan dunia ni tempat hidup sementara, akhirat yang kekal selama-lamanya. Bila tiba ajar, tak ada siapa yang boleh tahan daripada mati ini. Sama ada Nabi ke Rasul ke orang baik ke orang jahat ke, Tuhan tetapkan ajar di atas dunia. Allah Ta'ala menewaskan makhluknya dengan mati. Itu makna Maha Perkasa, tak ada siapa yang boleh halang Allah Ta'ala. Bila tiba ajal, matilah dia. Tak boleh sekat kematiannya. Wallahu a'lam.